Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak bagi tips cara untuk menampilkan nama table AppSheet berbeza dengan nama dalam database. Macam mana nak buat tu? Jom saya tunjukkan caranya. Okey, dekat sini kita ada fail laporan jualan. Kita nak buat AppSheet berkaitan laporan jualan. So saya ada database yang mana saya dah buat dia punya table untuk Januari, Februari, Mac, April dan Mei. Yang mana data dia kalau setiap bulan kita akan masukkan data yang sama, iaitu jualan domestik, jualan antarabangsa, jualan secara online. So untuk Februari pun sama, Mac pun sama, April pun sama dan Mei pun sama. Tapi bila kita nak masukkan ke dalam AppSheet, setiap kolom ni tidak boleh nama yang sama. Nanti dekat dalam AppSheet dia akan jadi error. That's why kita letak nombor 1 kat sini. Untuk bulan 2 kita letak nombor 2 kat depan. Bulan 3 kita letak nombor 3, 4 pun sama, 5 pun sama. Tapi dekat dalam AppSheet nanti dia akan follow kita punya table ni. So macam ni lah dekat dalam AppSheet ni. Dia dah keluar kat sini. Satu jualan domestik. Bila bulan 2 dia akan tulis 2. So untuk dalam sistem kita dia tak berapa cantik bila data ni ikut apa yang kita tulis dekat dalam database. Jadi dekat sini saya nak bagi tips macam mana kita nak tukar nama ni. Nama setiap kolom ni kita nak tukar kepada jualan domestik sahaja. So tanda 1 ni semua tak ada, 2 ni semua tak ada. So macam mana kita nak buat? So kita pergi ke AppSheet kita, pergi ke bahagian data. Kita tengok dulu kita punya database kita tadi. So inilah. So kita tak nak keluarkan satu jualan domestik ni. Kita tak nak keluarkan benda ni. So macam mana nak buat? So kita pergi dekat UX. Sekejap. Dekat view column. Okey, kita klik dekat jualan domestik ni. Dekat bahagian display ada nama display name. So dekat display name ni kita tukarkan nama satu jualan domestik ni kepada jualan domestik sahaja. Okey, kita save. So kat sini dah hilang tau nombor 1 tu. Okey, done. Kita cuba untuk jualan antarabangsa pula. Kita copy dulu. Pergi kat bahagian display. Kemudian kita paste jualan antarabangsa. So dah tak ada perkataan tu dah. Okey, so sekarang untuk bulan Januari dia dah tak ada perkataan 111 tu semua. So nampak sempurnalah kita punya sistem tu bila tak ada nota yang sama kita buat dekat dalam database tidak keluar dekat dalam AppSheet. So apa-apa yang kita nak tukar dia punya display dekat bahagian AppSheet ni kita buat dekat display name tu. Dekat bahagian display name ni. So kita cuba lagi untuk bulan 2.
kita save dan cuba kita buka besar sistem ni. Kita refresh sekejap. Ok, so sekarang dah tak ada dah perkataan 1 tadi dan 2 pun tak ada. So 3 dengan 4, 5 ni nanti anda boleh cubalah sendiri. Ok, kita try masukkan data ya, 2025. Ok, kita tengok dekat dia punya database. Ok, so dah keluar. So kat sini masih mengekalkan 1, 2, 3 tadi. Tapi dekat dalam kita punya AppSheet dia dah tak keluar lah 1, 2, 3 tu. Dia dah tak keluar. So untuk user apabila menggunakan kita punya AppSheet, dia tidak akan keliru lah bila kita dah tukar nama tu kepada nama yang senang orang nak lihat dan menggunakan kita punya AppSheet. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe jika anda suka video ini.